pasti, setiap daripada kita pernah berdiri di persimpangan antara mahu mencuba atau terus berdiam diri. Salam sejahtera dan salam menjulang kecemerlangan buat semua. Saya Kishmina Zahira dari SK Datuk Bandar. Hari ini, saya ingin berkongsi sebuah naskah yang telah mengubah sudut pandang saya tentang erti keberanian. Inilah buku berjudul Berani Asas Kecemerlangan karya penulis hebat Muhammad Ashraf Ismail. Buku terbitan siri motivasi membina kejayaan ini bukanlah sekadar himpunan kata-kata semangat, tetapi ia merupakan sebuah manual jati diri. Penulis menekankan satu premis yang sangat kuat. Kecemerlangan tidak akan datang kepada mereka yang penakut. Antara intipati menarik yang dikupas dalam buku ini termasuklah keberanian melawan arus. Bagaimana kita perlu berani menjadi berbeza demi kebenaran dan kemajuan. Mengurus ketakutan. Penulis mengajar bahawa berani bukan bermaksud tiada rasa takut, tetapi berani adalah bertindak walaupun kita sedang takut. Visi dan tindakan. Orang yang cemerlang adalah mereka yang berani bermimpi besar dan mempunyai keberanian untuk memulakan langkah pertama. Lihat sahaja pada ilustrasi kulit bukunya, sekumpulan profesional yang sedang berbincang dengan penuh keyakinan. Ia memberi isyarat bahawa di luar sana, dunia kerjaya menanti mereka yang berani bersuara dan berani memimpin. Mengapa saya memilih buku ini? Kerana dalam dunia hari ini yang penuh cabaran, ramai murid yang bijak tetapi tewas kerana tiada keberanian. Buku ini mengajar kita bahawa ilmu tanpa keberanian adalah sia-sia. Nilai murni yang paling berbekas di hati saya ialah amanah terhadap potensi diri. Kita diberikan bakat oleh Tuhan, maka menjadi tanggungjawab kita untuk berani menonjolkan bakat tersebut. Buku ini sangat relevan untuk kita semua, sama ada di bangku sekolah maupun dalam kehidupan seharian. Sebagai rumusan, Muhammad Ashraf Ismail berjaya membuktikan bahawa keberanian adalah enjin kepada kejayaan. Tanpa keberanian, kapal tidak akan meninggalkan pelabuhan. Dan tanpa keberanian, kita tidak akan tahu sejauh mana kita boleh terbang. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya menitipkan serangkap pantun. Terbang tinggi si burung helang, melihat dunia di ufuk saujana. Berani itu asas cemerlang, pemangkin kejayaan buat semua. Ayuh kawan-kawan, mari kita baca buku ini dan jadilah generasi yang berani. Sekian, terima kasih.